Saya terima satu soalan. Saya ada 1 gram emas public gold sebanyak 48 gram. Macam mana nak convert kepada 20 gram sebanyak 2 keping? Baik. Untuk urus niaga emas, public gold tidak membenarkan customer untuk menukar jenis emas. Kerana emas ini adalah salah satu daripada barangan ribawi, yang mana urus niaga secara trade-in adalah haram. Walaupun gram emas adalah sama, tetapi kos pembuatan gold bar 1 gram dan juga 20 gram jauh berbeza. Sebab itu dalam Islam, kita tidak membenarkan penukaran barang ribawi apabila terdapat perbezaan nilai. Jika anda ingin tukarkan saiz emas ini, bermakna anda perlu menjual 40 keping 1 gram tersebut dan beli 2 keping 20 gram dengan harga semasa. Jika anda jual 40 keping 1 gram hari ini, anda akan dapat RM16,520 dengan harga belian semula RM413 per gram. Untuk anda beli 2 keping 20 gram, anda perlu membayar dengan harga jualan RM17,984. Anda sudah kerugian sekitar RM1,400. Jadi sebelum anda membuat keputusan untuk membeli emas, pastikan anda jelas dengan matlamat simpanan emas tersebut. Dengan matlamat, anda boleh tentukan saiz emas yang bersesuaian dan membantu anda untuk maksimumkan keuntungan dalam simpanan. Dengan Economascap, anda boleh dapatkan emas yang bersaiz besar walaupun dengan bajet kecil dengan kaedah menabung gram emas sikit-sikit. Cukup gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas fizikal untuk anda simpan sendiri. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas public gold, sama ada belian gold bar secara terus, EPP atau menabung di Economascap, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.